Seorang laki-laki bertanyakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah sedekah, iaitu waktu bilakah sedekah yang paling besar pahalanya, ganjarannya yang paling baik?" Maka kata Nabi SAW, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra." Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, yang paling besar ganjaran, yang paling banyak pahala yang Allah nak bagi, mereka yang sedekah waktu sihat, satu, dan dalam keadaan mereka ni bakhil, nak keluar rasa macam tak suka, waktu itulah sebaik-baik sedekah dikeluarkan. Kemudian kata Nabi, dalam keadaan apa? Dalam keadaan kamu takut kefakiran, waktu itulah infak. Kerana syaitan dia menakut-nakutkan kita tentang kefakiran, fakir dunia tapi kita tak fakir di akhirat.